Kakak, selamat hari jadi. Dalam kehidupan sebelum ni, masa hari jadi ke-25, adik tiri saya tolak saya jatuh kolam. Tapi kali ni, awal betul Ting Feng muncul ya. Siap bawa saya balik rumah keluargaku. Yang lagi pelik, hiasan-hiasan dalam rumah ni sama macam kehidupan dulu. Jadi, dia pun lahir semula ke? Itu je yang logik. Kenapa dia tiba-tiba je rapat dengan saya dan jadi lemah lembut? Sistem, awak rasa? Jangan kacau. Ofis awak. Sistem ni. Halang-halang kat sini, baik enjoy je. Sekarang ni bolehlah saya luangkan masa saya dengan Ting Feng. Betul tu. Hai, Ting Feng. Hai. Ada barang kemas yang saya tempah untuk masa kahwin nanti. Lepas makan, kita pergi tengok, ya? Okey. Encik Gu, ini dia barang kemas yang Encik pesan. Semua ni untuk awak masa kahwin nanti. Tengoklah mana yang berkenan. Sebiji, sama macam kehidupan sebelum ni. Cantiklah. Tapi awak ni ada kuasa psychic ke apa Sebab semua benda mesti kena dengan cita rasa saya. Macam awak bawa saya ke sini untuk pilih.